Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Bolehkah cikgu perkenalkan diri? Nama cikgu Azlida. Sudah berapa lamakah cikgu mengajar di sekolah ini? Cikgu dah mengajar di sekolah ini lebih kurang 25 tahun. Terima kasih cikgu. Cikgu, saya nak tanya. Ya. Dulu waktu cikgu sekolah, ada tak cikgu yang mengajar cikgu sampai sekarang cikgu ingat? Kalau nak ingat, memang cikgu ingat sangat. Sebab masa cikgu sekolah dulu, masa cikgu tahun 1, ada seorang cikgu tu nama dia Cikgu Halimah. Cikgu Halimah dah cikgu sangat baik kerana setiap apa yang kita buat, dia sentiasa puji. Jadi inspirasi pada cikgu lah. Sebab sebagai cikgu ni, kita jangan kedekut nak puji murid. Bagus, baik. Jadi walaupun perkataan tu satu saja, sampai sekarang cikgu ingat. Buat kenangan lah. Mungkin Cikgu Halimah tu mungkin dah tak ada tak? Sebab waktu cikgu kecil pun dia dah tua. Al-Fatihah untuk Cikgu Halimah. Assalamualaikum cikgu. Salam. Apakah perasaan cikgu sebenar Hari Guru tahun ini? Okay, terima kasih dengan soalan tersebut. Cikgu rasa cikgu sangat gembira kerana dapat menyambut Hari Guru bersama dengan murid-murid pada hari Rabu nanti. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apakah kenangan paling manis cikgu sebagai seorang pendidik? Kenangan paling manis saya berkhidmat di SKRP ni dah 29 tahun. Alhamdulillah, daripada awal sampai akhir saya rasa semuanya manis-manis kenangannya. Dapat dapat rakan-rakan sekerja yang baik, yang mengambil perhatian pada kita, dapat anak murid yang comel-comel, yang baik, yang penyayang. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apakah harapan cikgu kepada murid-murid SK Rantau Panjang? Okey, harapan saya moga murid-murid SKRP ni menjadi murid-murid yang lebih berdisiplin, yang berhemah tinggi, menghormati guru, ibu bapa dan seterusnya berjaya lah dunia akhirat. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, ada tak cikgu yang mengajar cikgu dulu sampai sekarang cikgu ingat dia? Ada. Masa sekolah rendah, cikgu sekolah menengah. Terima kasih cikgu. Sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apakah kenangan paling manis cikgu sebagai seorang pendidik? Kenangan paling manis saya bila budak-budak 4 Seroja tahun 2024 dapat membaca. Itulah kenangan paling manis. Terima kasih cikgu.